Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Zulaika, wartawan Ligos TV anda pada hari ini. Pada 15 November 2025, SMK Limbang telah mengadakan Ligos Graduation Ceremony yang ke-10 yang bertempatkan di Dewan Utama SMK Limbang. Hari ini merupakan hari yang bermakna untuk semua tingkatan 5 SMK Limbang. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama menyaksikan kemeriahan majlis yang sedang berlangsung di Dewan SMK Limbang. Hai, sekarang saya bersama Ignatius yang merupakan penerima anugerah bagi anugerah khas kokurikulum. Selain itu, kita juga bersama ibu kepada beliau. Baiklah, apakah harapan anda sebagai pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini? Harapan saya agar saya dan kawan-kawan saya dapat melakukan sehabis baik dalam peperiksaan SPM nanti, supaya tidak menyia-nyiakan 5 tahun perjuangan kami di sekolah ini. Okay. Hai Puan, apakah pesanan atau kata-kata semangat Puan boleh berikan kepada anak Puan bagi menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini? Saya harapkan dia terus berjuang sebab perjalanan ini belum lagi berakhir dan masih ada masa untuk kita memperbaiki. Yakin pada diri sendiri dan teruskan berdoa dan teruskan usaha. Terima kasih. Sekarang ini saya sedang bersama Max Claren yang merupakan penerima anugerah khas bagi anugerah khas kurikulum. Hai, apakah persediaan yang anda lakukan untuk menghadapi ujian SPM tahun ini? Baiklah, terima kasih. Sebelum menghadapi peperiksaan SPM, persediaan yang akan saya lakukan adalah saya akan memastikan saya belajar sekurang-kurangnya dalam tempoh masa 3 jam per hari, terutama bagi subjek yang agak sukar untuk saya skor semasa peperiksaan seperti matematik apa semua. Dan saya akan kurang memberi tumpuan kepada subjek yang saya rasa saya boleh sekolah, tetapi saya akan memberi tumpuan sepenuhnya apabila guru mendedikasikan ilmu pengetahuan semasa dalam bilik belajar. Itu saja.
Okey, terima kasih. Sekarang juga saya sedang bersama ibu bapa kepada Max Claren. Hai tuan puan, apakah pesanan atau kata-kata semangat tuan atau puan berikan kepada anak tuan atau dan puan bagi menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini? Pesanan saya buat anak saya, Miss Claren Harry, buat yang terbaik. Saya nak awak berjaya dalam hidup. Sebab awak satu-satunya anak pertama saya. Saya nak Miss Claren Harry menunjukkan teladan buat adik dia. Okey, terima kasih puan. Sekarang saya bersama Nur Iman Akilah yang merupakan penerima anugerah khas bagi anugerah khas HEM. Hai, apakah harapan anda sebagai pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini? Baiklah, harapan saya sebagai pelajar yang akan menduduki ujian SPM pada tahun ini, saya berharap bahawa saya akan mendapat keputusan yang baiklah setelah 5 tahun dan sebelum 5 tahun tu pun dah belajar kan, dan saya berharap bahawa saya punya rakan-rakan seperjuangan turut mendapat keputusan yang cemerlang. Itu sahaja. Okey, sekarang kita juga bersama ibu bapa kepada Iman Akilah. Baiklah, puan. Apakah harapan puan terhadap anak puan yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini? Sebagai ibu bapa, kami sangat mengharap supaya Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ibu bapa kepada Iman, saya berharap supaya Iman terus berjaya untuk SPM ni dan supaya lulus dengan cemerlangnya dan jayanya. Itu saja. Terima kasih. Sekarang ini saya sedang bersama ibu bapa kepada pelajar tingkatan 5 dan saya juga amat terkejar kerana sekarang saya bersama salah seorang penerima anugerah khas kurikulum iaitu Evelyn Goh. Hai, boleh kongsikan sedikit perasaan anda apabila menerima anugerah? Saya berasa amat bangga dan bersyukur kerana anugerah ini bagi saya lebih banyak motivasi untuk gigih berusaha dalam pembelajaran saya. Okey. Puan, apakah harapan puan terhadap anak puan yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini? saya berharap dia dapat keputusan yang cemerlang lah, belajar dengan bersungguh-sungguh dan mencapai impiannya. Okey, terima kasih. Dengan ini berakhir sudahlah majlis graduasi Ligres pada hari ini. Tahniah diucapkan kepada semua graduan atas segala usaha dan kejayaan. Semoga masa depan anda terus gemilang dan penuh inspirasi. Saya Wan Zulaika, wartawan Ligos melaporkan untuk anda. Terima kasih dan jumpa lagi.